20 Februari 2026. Pelaksanaan mengatasi retorik daripada kestabilan kepada pelaksanaan, menukar kredibiliti kepada kelebihan. Yang berkekalan Malaysia sedang memasuki satu fasa politik ekonomi yang menentukan, di mana kestabilan secara umumnya dianggap telah tersedia dan pelaksanaan menjadi pemboleh ubah utama. Wacana nasional tidak lagi tertumpu kepada pengurusan krisis atau kerapuhan makroekonomi. Sebaliknya, perhatian kini beralih kepada kredibiliti reformasi, tadbir urus, dinamika gabungan politik, penentukuran semula subsidi, persepsi kedaulatan undang-undang, kedudukan serantau serta disiplin pengurusan modal negara. Di tengah peralihan ini, wujud satu persoalan yang mudah tetapi berimplikasi besar kepada pembuat dasar, pelabur dan rakyat. Mampukah penjajaran institusi diterjemahkan kepada hasil yang boleh diukur, tepat pada masanya dan diyakini? Cadangan untuk memperkenalkan had tempoh 10 tahun bagi jawatan Perdana Menteri muncul sebagai isyarat reformasi struktur dengan implikasi jangka panjang. Laporan bahawa jemaah menteri telah bersetuju secara prinsip untuk memajukan cadangan tersebut menunjukkan hasrat untuk menentukur semula seni bina eksekutif. Penyokong melihatnya sebagai perlindungan terhadap penumpuan kuasa berlebihan dan pengukuhan kematangan institusi. Pengkritik pula mempersoalkan laluan perlembagaan, ambang pindaan, kejelasan skop serta reka bentuk penguatkuasaan. Bagi pasaran, kepentingannya melangkaui simbolisme. Kekangan yang kredibel terhadap tempoh kepimpinan boleh mengecilkan premium risiko tadbir urus dengan menanam keboleh-ramalan dalam peralihan kuasa. Namun pelabur akan menilai susulan legislatif, ketepatan perincian dan ketahanan duit partisan. Tanpa kejelasan prosedur, niat reformasi berisiko dilihat sekadar isyarat politik, bukannya transformasi struktur. Penentukuran semula pembangkang menambah satu lagi lapisan risiko rentak. Dengan Perikatan Nasional memberi isyarat penjajaran kepimpinan selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin berundur, rentak parlimen dan gaya pertembungan dasar sedang diperhatikan. Persaingan politik itu sendiri tidak semestinya menggugat. Demokrasi matang lazimnya menyerap peralihan kepimpinan. Yang didiskaunkan pasaran ialah ketidakpastian. Jika penyusunan semula pembangkang memperkukuh penelitian dasar sambil mengekalkan ketertiban institusi, accountability boleh dipertingkat. Jika rundingan berpuak menghasilkan turun naik episodik, penjujukan legislatif dan momentum reformasi mungkin terjejas. Pada tahun 2026, rentak parlimen telah menjadi pemboleh ubah ekonomi yang boleh diukur. Reformasi fiskal kekal sensitif dari segi politik, khususnya dalam rasionalisasi subsidi. Mesej Belanjawan 2026 menekankan subsidi bersasar, termasuk penentukuran diesel dan potensi penyasaran RON 95. Dengan inflasi dicatat 1,6% tahun ke tahun pada Januari 2026 dan pengangguran stabil pada 2,9% pada Disember 2025, pembuat dasar mempunyai ruang untuk memberi tumpuan kepada penyampaian struktur berbanding pemadaman kebakaran makro. Namun, reformasi subsidi berkait langsung dengan politik kos sara hidup. Rasionalisasi memperluas ruang fiskal dan mengurangkan ketirisan, tetapi kualiti pelaksanaan akan menentukan penerimaan awam. Ketepatan penyasaran, kredibiliti penguatkuasaan dan penjujukan komunikasi adalah kritikal. Peralihan yang tidak terurus berisiko menghakis kepercayaan. Pelaksanaan yang tersusun boleh mengukuhkan persepsi fiskal dan daya tahan jangka panjang. Perkembangan berkaitan kedaulatan undang-undang yang melibatkan tokoh politik berprofil tinggi terus mempengaruhi persepsi. Kredibiliti tadbir urus kini berfungsi sebagai pemboleh ubah ekonomi yang nyata. Malaysia semakin diniagakan berdasarkan perbezaan kredibiliti, bukan semata-mata perbezaan pertumbuhan, konsistensi institusi
kebebasan kehakiman dan ketelusan prosedur mempengaruhi aliran modal serta komitmen pelaburan jangka panjang. Pelabur kurang memberi tumpuan kepada hasil kes individu berbanding keboleh-ramalan sistemik persekitaran berasaskan peraturan, menurunkan kadar diskaun, persepsi keanjalan meningkatkannya. Di peringkat serantau, pendirian Malaysia dalam ASEAN khususnya berkaitan Myanmar menandakan komitmen terhadap legitimasi. Kenyataan Menteri Luar bahawa ASEAN tidak akan menyokong pilihan raya yang diterajui junta dan tidak akan menghantar pemerhati menetapkan sempadan institusi yang jelas. Diplomasi dan risiko rantaian bekalan kini saling berkait. Bagi pengeluar dan pengendali logistik multinasional, legitimasi politik mempengaruhi model pemilihan lokasi. Pendirian berasaskan peraturan meningkatkan kedudukan Malaysia, namun pada masa sama menaikkan jangkaan terhadap susulan ASEAN yang konsisten. Kredibiliti yang diisytiharkan perlu diterjemahkan kepada tindakan. Strategi modal negara menawarkan ruang, peluang dan penelitian. Keuntungan yang dilaporkan oleh khazanah serta dividen 2 bilion ringgit kepada kerajaan mengukuhkan persepsi fiskal dan menunjukkan ketahanan portfolio. Entiti pelaburan berkaitan kerajaan mampu menarik modal swasta dan mempercepat penaiktarafan sektor strategik. Namun, semakin rapat modal negara diselaraskan dengan strategi nasional, semakin tinggi jangkaan tadbir urus. Pemilihan projek yang telus, pendedahan yang kukuh dan metrik hasil yang boleh diukur penting bagi mengurangkan risiko politisasi. Pasaran menghargai pengurusan berdisiplin dan menghukum ketidakjelasan dengan pantas. Data makroekonomi menyediakan asas yang kukuh. KDNK Malaysia berkembang 5,2% pada 2025 dengan pertumbuhan suku keempat meningkat kepada 6,3% tahun ke tahun. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2,75%, mengukuhkan keboleh-ramalan sebagai sauh dasar. Rizab antarabangsa sebanyak 126.9 bilion dolar Amerika Syarikat menyediakan penampan luaran bersamaan 4.8 bulan import. Ringgit yang didagangkan dalam julat tinggi 3.8 hingga rendah 3.9 berbanding dolar Amerika mencerminkan sentimen dan aliran masuk asing yang bertambah baik. Reuters melaporkan kedudukan optimistik pada paras yang tidak dilihat hampir 16 tahun. Namun, pengukuhan mata wang membawa ujian daya saing. Pengeksport perlu bersaing melalui produktiviti, automasi dan integrasi A dan A bernilai tinggi, bukannya perlindungan kadar tukaran. Data perdagangan mengukuhkan tema pelaksanaan. Lebihan Disember sekitar 19.3 bilion ringgit dan pertumbuhan ekspor kepada 131.19 bilion ringgit mencerminkan aktiviti yang teguh, tetapi komposisi lebih penting daripada angka tajuk. Import barangan modal dan perantaraan mesti diterjemahkan kepada pentauliahan, peningkatan produktiviti dan penaiktarafan ekspor. Tanpa penukaran tersebut, aktiviti tinggi berisiko menghasilkan pengganda yang lemah. Pasaran equity mencerminkan keyakinan terpilih. Penyatuan Bursa Malaysia pada pertengahan Februari bersama tekanan khusus saham walaupun naratif pendapatan menyokong menunjukkan sikap risiko yang berhati-hati. Ketahanan kunci kira-kira, kejelasan tadbir urus dan keterlihatan aliran tunai diberi ganjaran. Premium pelaksanaan adalah nyata. Laluan strategik Malaysia kini lebih ditentukan oleh susulan institusi berbanding volatiliti makro. Momentum pertumbuhan, kestabilan monetari dan penampan luaran menyediakan titik permulaan yang baik. Medan penentu terletak pada disiplin penyampaian, kejelasan reformasi perlembagaan, ketepatan penyasaran subsidi, kestabilan pembangkang, konsistensi kehakiman, kredibiliti ASEAN dan tadbir urus modal negara yang telus. Kestabilan dianggap wujud.
pelaksanaan akan menentukan sama ada Malaysia menukar kredibiliti kepada kelebihan yang berkekalan.